أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel guys. Yes, hari ni kita dah kembali balik hari Senin. Acak rasa macam sekarang ni jarang lah kita jumpa kan guys kan. Kita macam selalu jumpa lah bila podcast. Saya tak jumpa pocket dari tadi sebenarnya. Saya nak check pocket, mana pocket saya? Dia ada. Saya dah lama tak jumpa dengan korang. Macam ni lah kan, one on one, situation in situation, story by story. Tapi tak apa kan, kita lagi ada benda-benda yang kita nak borak dengan korang. Ada kisah-kisah yang kita nak kongsikan kepada korang. Terutama abang-abang, kakak-kakak, geng-geng, member, adik-adik sekalian yang duk berjalan, yang suka sangat. Bukan suka lah, kadang-kadang kita ni memang perlu untuk menaiki transport, apa orang panggil, public transport untuk pergi kerja. Tapi sebenarnya elok juga naik public transport ni kan, sebab kalau naik kereta jam, stres dan sebagainya. Belum sampai tempat kerja dah stres dah. So malam ni Acap tak nak korang stres, dan hari ni juga Acap nak korang kurangkan stres. Alright, so jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Tekan like tu siap-siap. Ya, betul. Korang tekan like, banyak boleh bantu Acap. Tekan like, apatah lagi tekan subscribe. Yes kan, okay, dah tekan, steady. So kita nak cerita hari ni tentang KTM, Kereta Api Tanah Melayu. Ya, betul ke kan? KTM kan, Kereta Api Tanah Melayu. Betul lah, aku gelak, kenapa? Okay, let's roll it. Alright guys, sebelum kita nak mulakan cerita kita hari ni, Acak rasa tadi korang dah nampak dah apa hal dah Acak ni pergi pegang novel ni. Sebab korang lah. Korang tanya, lepas tu ada yang marah sampai marah. Cap, kita orang tanya ni kenapa tak ada update langsung? Buat tak tahu ke? Kita orang ni nak tu, tak, kenapa tak ambil tahu? Astaghfirullahalazim. Feature dah. So alright, so apa yang Acak nak bagi tahu hari ni, kita nak bagi tahu tentang 3 buah novel ni. Okay, macam korang tahulah, sebelum kita start ni, Acak laju je, okay? Macam korang tahu, this is the first edition. Yang ini dah habis dah dekat pasaran. So kita ada yang nombor 2, nama dia novel 7. Ini pun dah habis kat pasaran. Yang kita ada sekarang adalah novel ketiga, Mate. Yang ini masih ada lagi di pasaran. Cuma disebabkan tinggi permintaan untuk dapatkan Desa dan juga 7 ni, alright, 2 ni jujurnya memang dah tak ada guys. Okay, Acap memang dah cari semua pelusuk, memang tak ada. Cuma kalau korang nak betul-betul serius nak, kita orang ada defect item. Defect item ni tak adalah teruk sangat pun. Tak ada pun teruk yang sampai kertas terkoyak. Tidak. Semua cerita semua cantik. Cuma ada beberapa kesilapan-kesilapan ketika printing berlaku lah. Contohlah macam buku desa ni, semua cantik. Gam semua elok. Pages semua cantik. Cuma cala-cala dekat belakang ni, bila kita nak jual dengan harga sebenar, harga yang orang kata apa, actual, agak macam tak sesuai dengan kualiti. Macam ni, novel 7 ni tak ada masalah apa pun. Dekat sini dia ada novel ni, pages dia semua okey. Cuma macam samalah Acak cakap, dia mungkin ada terbengkok sikit. Orang kata apa, kesilapan-kesilapan yang tidak cantik lah untuk dijual dengan harga yang awal-awal tu. Okey. Tapi disebabkan kalau korang nak, kita orang bagi harga defect item dekat link yang kita orang akan letak dekat pin komen. Tapi kalau lah kata korang juga berminat nak dapatkan novel Mate ni, alright, sesenang cerita lah, Acap memang tak suka sangat nak pening-pening kepala. Tekan link dekat bawah tu, 3 item ni Acap bagi harga defect je. Teruslah kita selaraskan semua harga. Kau boleh dapatkan 3 terus combo, ataupun kau nak dapatkan satu-satu, tapi harga ikut harga defect. Dah murah lah. Sedang cerita lah, kalau ikut harga sebenar 20 ke atas. Yang ini Acap boleh cakap dia 20 ke bawah, 15 ke bawah. Mana nak dapat? Acap bagi malam ni, kita hanya buka benda ni macam biasa. Alright, hari ni berapa bulan? 19 kan? So 19 until 29 lah Acap bagi. Sampai hujung bulan 19 sampai 29. Promosi ni hanya berlangsung 10 hari saja. So kalau kau nak dapatkan novel kita orang, ada 3 edition. Yang mana tak pernah dapat lagi, nombor 1, nombor 2. Ini masa dia. Defect, tapi dalam boleh baca, tak ada masalah. Isi dia sama, konten dia sama. Korang boleh layan dekat sana. Alright, so kita ada 3. Dapatkan link dekat pin komen bawah. Alright. Cerita yang pertama tentang KTM.
biasa kita cakap pasal KTM kan. KTM ni adalah satu kawasan yang kita sangat-sangatlah looking forward. Looking forward ni maksudnya apa? Bila pagi tu kan, dah berkejaran. Subuh, kena on time, kenalah masa-masa yang kita nak masuk tu kita kena tahu. Tapi untuk orang-orang yang dah selalu menggunakan perkhidmatan KTM ni, tak asing lagi untuk diorang. Diorang tahu dah train ni datang pukul berapa, kalau lambat nak buat apa, terlepas station nak buat apa. They are dah already. Sama lah cerita tentang seorang lelaki yang bernama Aiman. Okay. So Aiman ni, dia adalah seorang pekerja yang bekerja di Kuala Lumpur, menetap di Rawang. So, saya nak cerita dengan abang berkenaan dengan kejadian yang terjadi kepada saya ketika saya menggunakan perkhidmatan KTM. Masuk je dekat kawasan KTM tu, kita tahu dia akan ada banyak pintu-pintu yang ada untuk kita pilih lah kita nak ke mana. Kalau ke kanan ke mana, ke kiri ke mana. So kita kena ikutlah jalan yang sama. Ini merupakan tahun kedua saya saya pergi balik menggunakan perkhidmatan KTM ni. Okey. Waktu tu saya sampai dekat kawasan tu sebab saya waktu tu saya dah habis meeting agak lambat lah. So dah pukul 10.30 macam tu. Okey. Saya duduk kejap and then saya dapat cawan air. And then saya hidup lah. Dan saya tengok waktu tu jam ada lebih kurang dalam sejam lagi, 40 minit lah lebih kurang, untuk saya menaiki KTM untuk balik semula ke Rawang. Tapi waktu tu mata saya ni terikut dengan satu pergerakan seorang pakcik ni yang sedang berjalan menuju ke stesen bawah. Kita pun tengok lah, kita tatap, kita lock that guy, dan kita pandang dia turun bawah. Kenapa buatkan saya terpandang dia? Sebab brother ni ataupun pakcik ni, dia dalam keadaan yang sangat-sangat vintage. Maksudnya pakaian dia memang tak ada lusuh, cuma nampak retro. Macam style orang tua ni. Rambut dia sampai paras bahu. Tapi kita tahu dia lelaki, ikut badan pun kita tahu dia lelaki kan. Kau. Lepas tu kita pun tengok lah dia turun naik eskalator tu kan. Okay lah, fine lah kan. Habis kat situ lah, pakcik tu dah caw dah. Dan kita tengok jam. Okay, lagi 20 minit ni boleh lah pergi ke depan tu. So, saya pun keluar daripada kawasan yang saya duduk tu, letak air apa semua, and berjalan menuju ke kawasan yang kita tunggu KTM tu. Tengoklah satu-satu sampai. Belum kita punya lagi, kita pun tunggu je lah kat tepi tu, dekat kerusi duduk. Tak lama selepas saya, orang kata apa, menikmati suasana tu seorang-seorang, pakcik yang saya kata rare tadi tu berjalan depan saya waktu tu. Saya tengok dia. Lepas tu dia datang balik, pusing balik, Muna mandi. Lepas tu kita macam, okay, pakcik ni first time ke kan naik sini kan? Dia cari apa kan? Kita pun bangun saja nak bertegur sapa. Assalamualaikum cik. Lepas tu dia pandang, Waalaikumsalam. Pakcik cari apa lah? Daripada tadi saya nampak pakcik pergi kanan, kiri kanan. Cari stesen. Ya, cari stesen. Stesen macam mana? Tak, tadi pakcik datang dengan anak pakcik. Lepas tu dia kata tunggu dekat sini, tapi tak datang-datang lagi ni. Tunggu dengan anak pakcik. Pukul berapa? Pukul berapa tadi dia letak pakcik? Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 9. Tak. Tadi dia tinggal pukul 9. Sekarang pukul 11. Takkan 2 jam? Itulah tu saya pelik. Naik KTM mana pergi 2 jam kan? Anak pakcik orang ni macam mana? Orang perempuan. Rambut paras bahu juga macam pakcik. Lepas tu dia pakai skirt putih. Tak ada pula nampak cik. Tak ada macam ni cik. Saya bawa cik pergi polis bantuan. Nak kod lah boleh bantu ke apa? Tak apa. Aku boleh cari sendiri, pakcik tu cakap. So saya pun jadi macam Okay lah, fine lah kan. Okay cik. Okay, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita pun salam dia, and then dia pun caw. Kita nampak dia naik eskalator, naik ke atas. Train pun sampai. Buka train, kita pun masuk. Kita masuk, duduk dekat gerabak tu kan. Duduk kat gerabak tu, and adalah beberapa orang yang masuk waktu tu. Kita pun layan je kan suasana, tengok adalah 2-3 orang tengah ada kat situ. And then nampaklah KTM kita ni berhenti di stesen seterusnya. Stesen macam tu bunyi kan.
Okay, kita dah sampai sini Dah sampai dekat area di sini Bukan dekat apa ni, dekat Kelang ni kan. Sila jauhkan diri anda daripada pintu. Dia kata macam tu. Lepas tu pintu pun tutup. Jalan. Lepas tu berhenti lagi. Stesen seterusnya. Buka pintu kan. Bila buka pintu tu, saya waktu tu tengah tengok keadaan sekeliling. Baru saya perasan dekat gerabak saya ni ada 3 orang je yang ada. So ada seorang lelaki yang tengah duduk dekat ujung sana. Saya kat sini, contohlah saya kat sini, depan saya ada seorang, dekat sana ada lagi seorang. Saya macam, oh, kita orang je ada. Okay, pintu tadi terbuka. Saya cakap, saya pun tengok lah kat arah pintu tu, tak ada orang masuk. Okay lah, bagus lah, tak ada orang masuk, senang lah, cepat sikit kan. Top, jalan. Oh, jalan. Okay, waktu tu dah dalam keadaan macam gayang, dah mengantuk lah ni kan. Kita pun layan lagu, dah tak lepas lagi phone. And then kita pun orang kata apa, terlentuk waktu tu. And bila terlentuk tu, kita rasa tau yang badan kita ni tersadar dekat bahu seseorang. Tapi sebabkan dalam keadaan mamai, sedar tak sedar macam tu, saya macam rasa macam, okay, kita rasa lah ada badan kat sini kan. Kita bangun, tersentak, and kita tengok sebelah. Sorry cik, sorry. Masa kita macam nak get back our soul lah kat dalam badan ni kan. And then dengar Stesen seterusnya. pintu terbuka, and nampak orang kat sebelah saya waktu tu keluar daripada kereta api tu. So waktu brother kat sebelah ni bangun, and aku pun tengok lah kan, aku pun tengok siapa yang aku sandar tu. And dia keluar. And bila dia keluar, aku tengok, ish, ini pakcik tadi kan, asal je sebiji sangat kan muka dia kan. Tapi tak tahulah kenapa waktu tu refleks badan ni kan, dia macam terbangun, and dia nak tengok keluar ke mana arah pakcik tu. Sebab kita tahu pakcik tu tengah cari someone kan. Mungkin dia naik, dia pergi tempat lain. Kita pun keluar daripada train tu, and then ikut pakcik ke arah jalan-jalan yang ada kat situ. Cakap, Pakcik, jalan lah. Tapi dia tak pandang langsung. Dia jalan turun bawah sampailah dekat lapangan luas yang ada dekat stesen seterusnya tu. Pakcik cari siapa? Dah, dia kata dekat sini, dah jumpa. Okay, alright, baik. Lepas tu aku terfikir, aku dah berhenti, aku dah lah keluar daripada stesen tu kan, suka-suka kan. Lepas tu aku kejar orang tua ni, dia buat apa. Lepas tu aku memandang dia. Ni kau nak ke mana? Ni kamu nak ke mana? Pakcik tu tanya. Naik balik lah. Elok lah. Hati-hati. Terima kasih. Pakcik tu cakap macam tu. Dan pakcik tu pun jalan ke depan. Aku pun naik ke atas tu, tangga tu, and tunggu train seterusnya. Buka pintu, train sampai, buka pintu, aku pun duduk, aku tengok jam. Pukul 11 suku waktu tu. Pukul 11 suku ni kan. Aku tengah duduk, and train berhenti kat stesen seterusnya. Pintu terbuka. Orang tua ni nak pergi mana? Nampak pakcik tu masuk balik. Tapi kali ni dia buat macam tak nampak aku dia jalan pergi sana. Macam, dia ni apa dia ni kan? Mampus lah, aku balas lah nak layan dia kan. Sampailah kat stesen Rawang pada waktu tu. Sampai stesen Rawang, pintu terbuka. Aku pun keluar. Dan bila aku keluar, aku nampak pakcik tu tadi jalan dalam gerabak tu lah, jalan, and duduk dekat seat aku. Dan aku pandang je dia sebelah. Okay, cut it short, balik rumah tak ada apa-apa jadi. Pagi besok tu, aku datang nak pergi kerja. Gerabak tu sampai dekat tempat yang sama aku turun semalam. Pakcik tu masih di situ. So aku jadi macam, ini barang bukan main-main lah kan. Sebab macam mana orang yang sama boleh lalu dah satu malam pusing dekat situ lagi. Dan aku rasa macam, okay, this is not logic at all kan. Tapi dalam kepala otak aku ada macam terlintas tau, mungkin pakcik ni tak betul kan. Dia memang pakai baju yang sama, pergi mana, pergi balik. Balik kerja. Sampai kat stesen, tunggu train. Okay, tunggu train. Sampai train tu masuk dekat dalam tu, duduk. Lepas tu ada seorang brother ni dekat depan aku, pandang aku. Kau semalam
Ya bang. Dia pergi kat aku. Bro, kau ada problem ke? Kenapa? Tak ada lah. Sini, aku duduk sebelah boleh? Duduk lah. Dia pun melabuhkan punggung dekat sebelah. Dia cakap, bro, aku tak tahulah kan. Tapi nak cakap ni takut kau ajar. Kita ni duduk sini memang stres sikit tau. Kadang-kadang macam tu lah. Aku macam kau dulu kadang tak tahu kan nampak apa benda, cakap sorang-sorang. Tapi kau cool lah. Kau cool. Maksudnya? Kau tengok ni. Brother tu keluarkan telefon, and then ditunjuk satu rakaman aku tengah berdiri dekat area tempat tunggu KTM tu. Dia menampakkan dalam video tu yang aku tengah berdiri, jalan, duduk, tapi aku macam tengah bercakap dengan orang. Tapi hakikatnya aku hanya seorang. Saya nak share sebenarnya video rakaman di mana saya berjalan seorang-seorang tu. Tapi kalau andai video ini keluar dekat video Ashraf Channel, saya nak korang komen dekat bawah. Nak tengok tak video tu untuk saya send ke Acap video tersebut. Dia gunakan korang guys untuk hantar video tu. Man, kenapa kau tak hantar je video tu Man? Supaya orang boleh tengok terus Man. Kau masih lagi mahu publicity Man? Tak ada lagu raw lah kan. So guys, itulah dia. Kalau korang nak Aiman hantar footage dia tu kan, kita boleh prepare ataupun kita tunjukkan kepada anda lain kali. So yeah, why not kan. Korang boleh komen dekat bawah. Nak footage Aiman, footage Aiman on, boleh tulis kat bawah tu. Mana tahu Aiman ternampak and dia suka, and then dia boleh hantar video tu kepada kita. Alright, so itulah cerita yang pertama. Cerita yang kedua ni berkenaan dengan, yang ini dia banyak bermain dengan kawasan-kawasan yang, yelah, sebab setahu Acap KTM ni dia orang ada jalan-jalan tertentu. Jalan-jalan yang menghubungkan di sini di situ. Untuk cerita yang seterusnya ni berkaitan dengan seorang wanita yang bernama Alia. Tak, Acap tengah tengok dia punya tempat. Takut nanti salah kan. Mampus aku kena marah sekejap lagi. Okay. Alright. Okay. Jom, let's go. So, cerita dia bermula ketika dia bermain Facebook. Yes. So, bila bermain Facebook di office, terbacalah kisah-kisah yang tak patut. Sama juga seperti anda semua yang sedang menonton video saya, mungkin ini bukan waktu yang sesuai untuk anda menonton. Sekejap lagi malam-malam nak naik KTM macam mana? Alright. So, waktu tu saya menyelusuri konten-konten yang berada di Facebook, di apps biru itu. Kita tengok, terbaca pula kemalangan melibatkan So kita macam, alamak, kita tak boleh tengok benda-benda gini kan. Ada tak dekat sini di kalangan anda semua yang sama seperti Alia, yang tak boleh tengok darah? So bila dia tengok darah, dia akan rasa pening, dia akan rasa panic attack, anxiety dan sebagainya. So saya pergi tengok konten tu dan saya terus tutup. Saya macam, aduh disturbing gila. Aku tengok apa ni kan? Kenapa aku tengok benda-benda macam ni kan? Why? Tapi apa yang lagi disturbing adalah lebih kurang dalam 20 minit selepas saya melihat konten-konten tersebut, saya didatangi seorang lelaki, baju kemas, datang approaching me. Saya sedar terhadap kehadiran lelaki tersebut. Dia berjalan, jalan. Dan kali ni dia berdiri betul-betul di sebelah meja. Sebelah meja saya, dan dia mengeluarkan satu kotak barang letak atas meja. Alia, malam ni overtime sikit. Ni stok baru sampai. Ni prototype dia. Cubalah. Nanti besok hantar saya report. Aduh. Tengok jam 5:30 petang. Sepatutnya setengah jam lagi dah boleh balik. Ni apa pasal pula ni? Prototype apa 5:30 petang ni kan? Bos, ya betul bos. Apa yang tak betulnya? Ni, besok saya nak report. Hari Jumaat kita nak hantar sale ni. Aduh, yelah. Saya dengan siapa malam ni? Tu, team marketing lain saya dah suruh stay juga. Okey lah, baiklah.
Lepas tu dia membelah. Ini lagi disturbing. Patutnya setengah jam dah balik lah. Ni sampai malam ni. Nak kena hantar report prototype lah, apa prototype lah, benda kan, tak tahulah apa ni. Okay, tak apa. Kita pun buat, tengok jam, dah pukul 9.30 malam. Okay, cakap dengan tim marketing lain, kita sambung besok je lah. Takkan nak settle semua malam ni. Kalau dah bos kata besok nak report, kau nak settle besok macam mana? Aku ni naik KTM, korang duduk dekat-dekat tak apalah. Aku ni nak balik Seremban kejap lagi. Alah, macam mana ni? Okay, macam ni. Lihat, one of my co-workers lah cakap, lihat macam ni. Kita habis 10.30. 10.30 tak boleh. 10.30 last KTM daripada KL Central tu pergi Seremban 11.30 malam. So 10.30 apparently I nak gerak daripada sini untuk pergi sana, and then nak kena berjalan bagai tak sempat. Apa yang tak sempatnya? You berjalan sampai 1 jam ke? No. Habis pukul apa habis? 10.15. What different then? And 15 minit je. Big different. Okay lah. 10.15 lah. 10.15. Or 10.10. No, 10.15. Okay. Lepas kita buat 10 suku pun sampai. Okay, dah 10 suku, I have to going back. Okay, so guys, I done my part. You guys, kalau ada apa-apa, just bagi tahu. I remotely akan buat daripada rumah. Boleh? Yalah. Okay, dah elok-elok balik tu. Okay, bye-bye. Ciao. Keluar daripada office, tengok jam, dah 10.25. Kita pun keluar bergegas, sampailah dekat stesen KTM tu lebih kurang pukul 11.05 malam macam tu. Nasib baik sempat sampai. Tiket semua dah beli, apa semua arrange, tunggu. And KTM kita pun sampai. Naiklah KTM tu, duduk dekat tepi, pasang earphone, pick up the phone, buat kerja sikit, and then mata pun layan. I was so busy sebenarnya, tak perasan apa yang orang lalu lalang kan. Cuma lupa nak bagi tahu. Cuma masuk tadi tu dekat dalam gerabak tu dah tak ramai orang. Sebenarnya sebab dah pukul 11.30 malam pun kan. Memang tak ramai orang lah. Adalah dalam 4-5 orang. Kat ujung tu ada lelaki, lepas tu ada couple, lepas tu ada pakcik-makcik kat situ kan. Tak tahu pergi mana pakcik-makcik tu 11.30 malam kan. So macam okey lah, kita pun duduk lah situ buat kerja masing-masing. Masing-masing macam buat diam je kan. Buat diam je. And then kita dengar, orang kata apa, tengah-tengah leka tu, tengah-tengah dengar lagu tu, dengar Stesen seterusnya nilai. Uish, cepat je dah sampai nilai. Okay, kita tak perasan buat kerja, kita buat kerja kan. Okay, lepas je stesen nilai tu, jalan, orang kata daripada nilai tu nak menuju ke stesen seterusnya, kita dah letak put the phone away. Santai, tengok kiri, tengok kanan. Lepas stesen nilai tu, jalan makin lama makin gelap. Okay, so kita nampak lah dekat apa ni, tingkap luar tu kan, dah makin gelap, dah ditelan cahaya malam. Yang ada pun lampu cahaya malam yang jauh-jauh kan, lampu jalan yang jauh-jauh. So apparently jalan tu memang gelap. Tapi kita tengok lah kat luar tu kan, kita tengok ada kiri kanan ada orang, tak ada rasa takut sangat pun lah. Tengok. And then kita dapat rasa yang momentum KTM kita tu makin lama makin perlahan dan berhenti. Stesen seterusnya, stesen Tiroi. Tiroi? Hai, jarang berhenti sini. Kita rasa waktu tu. Ada mampak pintu tu buka. Gelap stesen tu. Ambil siapa sini? Tengoklah kiri kanan kan, kuat-kuat ada orang turun. Nampak ada seorang brother jalan, and dia turun daripada stesen tu. Uish, VIP dia. Dia seorang je turun sini. Kita rasa macam tu lah. And tengah-tengah kita berbahan di dalam hati, ada seorang lelaki berjalan masuk and berduduk betul-betul dekat depan saya. Pintu ditutup. Jalan. Bunyi F1 tu. Macam tu kan. Kita pun tengok lelaki tu. Kenapa macam pelik je orang tua ni? Dia tak tua tau. Mungkin dia punya apa ni orang kata, appearance dia kan, dia punya looks dia is more to 40s macam tu. Pakai topi, baju,
And seluar. Cuma apa yang saya nampak waktu tu adalah pakaian dia ni dalam keadaan basah. Tak adalah basah yang sangat basah, tapi basah yang lepas redah hujan punya basah. Uish. Okay, kat luar hujan kot. Kita pun sambung buat kerja, dengar lagu, sambung buat kerja, buat tak tahu apa semua. Tengah-tengah buat kerja tu, tak tahulah stesen mana ataupun di mana ketika itu, lokasi exactly-nya, KTM ni tiba-tiba blink up. Maksudnya dia macam terang, gelap, terang balik. Dia macam macam lost power kejap lah. Bila jadi macam tu, kita jadi tersentak. Kita tersentak sebab dalam keadaan macam tu biasanya tengok dalam movie je kan. Ni macam uish. Macam apa benda ni? Apa ni? Dengarlah suara orang kiri kanan. Kenapa? Macam tu. Kita pun bangun. Ada tengoklah keadaan. Tengok belah sana, tengok kiri, tengok kanan. And waktu tu mata ni terpandang ke arah kerusi depan. Mana pula orang tua ni? Dia dah turun ke tadi kan? Lepas fikir balik. Daripada T-Roy tadi tak berhenti mana-mana. Oh, mungkin dia dah berubah gerabak lah. Cumanya, pada waktu tu, kerusi yang ada dekat depan ni, dekat bawah tu ada takungan air tau. Dia macam kala-kala coklat sikit. Macam tu. Aduh, yai. Ni apa pula ni kan? Kita pun pindah tempat duduk daripada tengah tu menuju ke tepi sikit. Okay, whatever. Sekejap lagi nak sampai ni. Kita pun main telefon lagi. Tengah-tengah main telefon waktu tu, bau. Ada satu bau yang kurang menyenangkan singgah di hidung dia. Dia bau tanah tau. Bau tanah yang dipijak dengan kasut. Dan itu bau dia. Bau apa ni? Kita pun tengok. Pakcik tu kat situ. Patutlah bau. Dalam hati itulah terdetik pada waktu tu. And waktu ni, saya tak adalah rasa macam takut ke, bergemang ke, rasa risau ke, tidak lah. Saya pun buat kerja saya macam biasa. And sampailah ke stesen seterusnya, pintu pun dibuka pada waktu tu. And saya rasa macam, okay, ni sekarang tak sedap hati, kita nak kena caw lah ni kan. Sebab apa tak sedap hati? Sebab ketika saya tengah buat kerja tu, saya rasa macam ada mata yang sedang melihat saya, memandang ke arah saya. Dan kita pun try lah macam jeling-jeling tengok kan. Kita tengok siapa yang pandang kita kan. Dan bila jeling-jeling tengok tu, kita nampak pakcik yang tengah duduk tadi tu, badan dia bongkok, mata dia pandang ke arah kita. Macam tu. Orang tua ni pervert ke kan? Kenapa macam tu pula pandang kita? Kita pun tak selesa. Kalau bangun, nak ubah tempat. Okay, kita pun pergi kat gerabak bahagian depan tu. And bila kita start berjalan, kita nampak orang tu bangun. Kita pun jalan lah. Dia datang. Dia macam start the step. Kita macam tak best. Jalan depan. Makin lama, makin laju tau. Makin laju kita punya langkah sampailah kita dekat couch yang belah depan ni, bahagian depan ni. Kat couch belah depan ni ada beberapa orang lelaki tau ada kat situ. And dia nampak muka kita tengah panik. Kenapa? Dekat belakang tu ada orang kejar. Siapa kejar? Nampaklah mama ni bangun nak pergi check siapa yang kejar saya pada waktu tu. And bila semua orang bangun pergi ke arah tempat tu tadi, saya pun jadi macam tengok je lah kan. And bila saya tengok, saya nampak orang tua tu betul-betul tengah berdiri kat tengah-tengah gerabak tu. Tapi semua orang kiri kanan ni macam jalan melintasi dia. Lepas dia. Pergi cari orang. Lepas tu semua orang datang balik. Mana ada cik? Mana ada? Tu. Ada tu kat tengah tu. Dekat tengah. Macam tu. And bila jadi macam tu, semua orang macam sabarlah. Lepas tu ada seorang akak dengan seorang aunty. Kenapa? Are you okay? Tu ada orang tu. Sumpah saya cakap, dia hanya berdiri dekat tengah tu dan pandang saya tepat. Dia berdiri, contohlah kita kat sini, dia lebih kurang satu gerabak kat sana. Dia berdiri tegak, tengok. Macam tu, buat muka kosong. Macam tu. Nak apa? Belah lah. Kita jadi takut. Sampailah ke stesen Seremban pada waktu tu. Saya
dipapah keluar oleh salah seorang akak yang ada dekat situ. And bila saya dipapah keluar, and train tu mula jalan, orang yang berdiri kat tengah tu dah tak ada tau. And saya cerita kat akak tu, apa saya nampak kak? Tadi saya nampak macam ni kak, saya nampak dah. Tak ada apa, dah malam ni. Tak kak, saya tak tahu kak, saya tak kacau dia, saya tak tahu kenapa jadi macam ni. Lepas tu akak tu, dia macam kan dia tengah merangkul kita kan. Dalam masa yang sama, tangan belakang dia landing dekat bahagian pinggang kita. And then dia macam angkat badan dia, tolak kita ke depan. Saya pun macam badan saya pun tolak ke depan lah. And then dia pun pegang. Air apa ni dik? Dia tanya saya. Kita pun jadi macam, air apa? Belakang ni, bila dipusingkan penuh dengan air, macam bukan air, dia macam kau terbaring kat lumpur, kau terbaring dekat becak. Macam tu lah belakang ni, kotor. Awak duduk mana ni? Tak, ni bukan saya punya. Ni bukan saya punya. Menangis pada waktu tu. Rasa memang sangat-sangat diganggu. Sampailah abang saya datang untuk pick up. And malam tu juga pergi berubat. So bila sampai je dekat tempat berubat tu, ustaz tu cakap, saya ni tersalah cakap. Macam tu lah. Mungkin saya ni terguris ke, ternampak, tertegur lah, macam tu lah. So that's why benda ni macam agak tidak puas hati, sebab dia rasa dia direndah-rendahkan. And dia cuma hantar tempias sahaja untuk ikut saya sampai sudah. Tapi Alhamdulillah, saya ambil cara yang tepat, cepat-cepat pergi ustaz. And malam tu memang tidur menggigil. And start daripada itu, lambat macam manalah pun balik, saya tidak akan naik KTM. Tak pasal-pasal lah, saya kena bawa kereta abang saya ni pergi balik kerja, dan dia kena bawa motor. Tapi untuk demi orang kata keselamatan dan juga keseraman yang pernah berlaku pada saya, itulah saya rasa cara yang betul. Sampailah saya berhenti kerja dan bekerja di Seremban sekarang. So guys, itulah dia cerita yang kedua. So kita nak melangkah ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni pun tak kurang seramnya. Cerita yang ketiga ni terjadi, ini agak kelakar sikit guys, sebab cerita ini dihantar oleh seorang lelaki yang bernama Iman. Okay, so Iman adalah orang yang selalu sangat pergi dan juga balik menggunakan KTM ketika hendak berjumpa dengan kekasih. Yang itu. So abang Iman kita ni kongsikan cerita. Dia kata, yang ini cerita aku ni, waktu ni KTM mula-mula start bro kan, waktu ni building KTM tu baru-baru start bro. Dia kata situlah kan. So saya syak abang ni mungkin dalam zaman-zaman KRU lah kan. Yang bawa konsert ini. Kau pergi tak? Siapa tak dalam ni? Acah nak tahu ada subscribers ni, ada tak yang pergi konsert KRU itu? Acah nak pergi tau, tapi bila fikir kan, saya seorang je minat KRU, yang lain tak ada orang teman. Satu lagi ialah saya faham lah, tiket dia pun boleh tahan juga kan. Dan saya tak pergi lah. Lala saya dengar lagu kat dalam radio je. Saya nyanyi je lah kan. Saya saja nak mengadu lah guys. Saya nak mengadu kat dalam video ni. Siapa-siapa pergi konsert KRU boleh komen kat bawah. Saya nak tengok saya tulislah kau day berapa. Saya hampir nak pergi day 4 tu. Apalah. Okay, kita kat sana tadi. Kita kat Abang Iman tadi. Tiba lah kan. Okay, so Abang Iman kita cerita tentang zaman-zaman baru je bermula KTM ni. Okay, aku dulu dating dengan akak kau ni guna KTM kan. Tidaklah kita orang dating dekat dalam KTM, tapi aku ada satu cerita seram yang aku nak kongsikan kepada kau ni, berkenaan dengan aku dengan kakak kau ni ketika nak balik waktu malam menggunakan KTM. Okay, aku start daripada KL Central nak balik Nilai je kan. Tapi ini bukan cerita yang ada kat dalam train. Ini cerita sebelum naik train. Sebelum naik train? Ya, sebelum naik train ni, aku dengan kakak kau ni dah kata duduk kat tepi-tepi tu dah macam, Allah, dah nak balik ke kan? Alah, ikutkan malas nak balik. Tak tahu kenapa waktu tu suara jadi macam tu, suara jadi kurang normal kan. Dia macam, alah, kenapa nak balik sekarang juga? Macam tu kan. Mana ada? Tak ada. Mana ada nak balik? Macam tu kan. Tali tengah-tengah orang kata kita beramah mesra kat situ, datang seorang budak. Bang, nak beli kacang?
Kau daripada mana ni? Sana. Dah. Jalan. Lepas tu budak terbelah. So aku macam, alamak, tiba-tiba tak act cool pula depan girlfriend. Lepas tu budak tu jalan je. Dia turun tangga. Kita tengok je lah kan. Dah terlepas cakap ni. Tengok. Aduh. Perempuan sebelah dah pandang macam tu. Kita macam, aduh, tak apa lah. Jap. Rasa macam nak beli kacang lah. Kita pun bangun lah. Bangun, pergilah ke arah budak tu tadi. Tengah jalan sampai ke tangga, budak kacang tu tadi nampaklah dia dekat bawah. Maksudnya kita ada angle yang daripada nak turun tangga, daripada tempat tinggi tu kita nampak dia bertengah berlilau dekat bawah. Cumanya yang buatkan aku pelik pada ketika itu adalah budak tu tak approach langsung orang-orang yang ada dekat bawah tu. Dia jalan dia. Budak ni kata macam menjaga. Tapi kenapa dia tak pergi pun dekat budak-budak, dia tak pergi pun kat orang-orang yang kat situ kan? Aku pun turun. Dan aku cakap, budak. Budak tu tak layan. Jalan je. Dan aku pun follow dia. Budak, aku nak beli kacang lah. Jalan. Budak tu jalan. Dan budak tu berjalan sampailah dekat seorang makcik yang tengah duduk dekat bangku tu. Dan dia duduk kat sebelah makcik tu. Dan aku pun ngintai lah. Oh, ni mak dia ke? Mak dia, kalau kita nak bagi bayangan, umur around 50 something, badan opah-opah yang besar sikit tu kan. Macam, okay, oh, dia dengan mak dia. Masa aku nampak lagi seorang budak bawa kacang kat jalan. Wih, ada 2 orang. Ingat seorang, ada 2 jalan duduk situ. Lagilah kita punya perasaan ni jadi serba salah. Dan aku terfikir, aku macam dah jauh jalan ni. Girlfriend aku kat atas ni kan. Berlari balik, naik tangga apa semua, tengok perempuan tu tengah duduk situ. Kat sebelah dia ada seorang budak kecil. Aku macam, okay, dia orang ada 3 orang. Apa orang sebenarnya yang jual kacang kat KTM ni dalam otak aku waktu tu. And then aku pun jalan dekat sebelah bangku girlfriend aku tu, akak kau lah. Yang apa? Yang dia pun pusing. Apa? Sini, jom. And then akak kau bangun, datang ke abang, jalan lah. Jalan. Lepas tu akak tanya, kenapa? Asal? Aku ingat kat sini ada seorang jual kacang. Ni bukan main ramai lagi. Tak, jom, kau ikut aku. Kita pun bawa lah dia turun dekat mana tempat yang aku jumpa budak tu tadi dengan mak dia dekat situ. Lepas tu dia toleh. Dia pun tengok lah kan dekat kawasan tu. Kau nampak apa? Ada orang lah. Yelah, ada orang. Itulah mak dia. Oh, iya ke? Ya, kau cuba tengok tu. Lepas tu akak kau tanya aku, takkan mak dia yang tu? Apa masalah dia pula? Kenapa? Aku pun tengok, bukan, dia bukan mak dia. Sebab dia duduk tu adalah seorang wanita berbangsa India. Dia bukan mak dia. Tadi mak dia mana? Kau ni kenapa? Akak tanya. Tak ada. Tadi tu budak kacang nak jual kacang tadi tu. Lepas tu dia turun bawah, aku nak belilah, aku kejar kan. Okey, lepas tu sampai dekat sini aku nampak dia dengan mak dia. Lepas tu tadi masa aku naik, aku nampak ada lagi seorang dekat sebelah kau. And bila lepas dia aku cakap macam tu dekat akak kau, dia terus bagi pam satu kali dekat lengan. Sakit lah. Main-main ni, main apa? Yelah, apa pula kat sebelah ada orang budak lah duduk lah apa. Apa yang tak ada je? Tadi ada kat atas tu. Mana ada? Daripada tadi orang sorang-sorang. Jangan main-main lah kau ni. Aku tak main-main lah. Aku nampak lah kat atas tadi. Masa aku datang dekat kau kat sebelah tu ada budak. Janganlah, takutlah. Ni dah pukul berapa ni? Dah bising kita orang 2 orang kat situ. Tengah-tengah bising, nampak budak kecil tengah melintas depan kita orang. Bukan jual kacang lah. Dia budak kecil lintas depan kita orang. Kita macam, ni anak siapa pula ni? Kan? Lepas tu nampak ada seorang perempuan datang. Tolong. Tahan dia. Macam tu.
mak dia tu tengah berlari lah, tapi nampak mak dia macam tengah pregnant. Lepas tu anak yang jenis lasak-lasak ni kan. So aku dengan akak kau ni pergilah kejar budak tu tadi. Memang macam lipas kudung dia lari. Dia lari. And aku pun peluk dia. And bila aku peluk dia waktu tu, dia betul-betul dekat depan tangga. Okay, dia ada satu lagi tingkat nak turun. Okay, tebing tangga tu kan, kau turun bawah kan. Aku lari lah laju sikit sebab aku nak peluk dia. And bila aku peluk dia, mata aku ni nampak dekat area tingkat bawah. Tingkat bawah gelap tau. Tapi dekat salah satu anak tangga yang ada dekat situ, aku nampak budak kecil yang first tadi jual kacang kat aku, tapi macam ni. Dia panggil. Dan budak yang aku tengah rangkul ni, dia macam kawan macam tu. Dia nak pergi dekat kawan dia bawah tu. Kita pun peluk dia. Jom. Sebab tadi kan dah dengar akak kata mana ada budak kacang kan. Lepas tu akak pun datang. Akak datang, kenapa ni? Lepas tu mak dia pun sampai lah. Lepas tu aku pun toleh balik dekat bawah tangga tu. Tak ada budak baik situ. And budak ni dah menangis-nangis lah. Dia macam dia nak mengonta lah. Lepas tu mak dia datang, mak dia angkat dia. Kenapa ni? Nak pergi mana ni? Tak ada kawan. Mula lalak kat situ. Lepas tu dah akak tanya aku lah, kenapa? Aku gila kepala. Tak nak bagi tahu dia apa-apa yang aku nampak. Tapi memang aku sure aku nampak ada budak kecil kat bawah tu. Budak yang jual kacang first tadi tu, dia macam ni. Wish, aku cakap, okay, aku salah nampak kot kan. So aku biarkan budak tu dengan mak ni dah jalan. Tapi menangis sampai ujung. Dengar dah bising lah KTM tu. Lepas tu akak aku cakap, bang, jomlah kita balik. Kita ambil je lah pukul 11 ni. Lambat sangat lah pukul 11.30. Okey lah, jomlah. So kita orang pun naik balik dekat tangga yang kita orang turun tadi. And bila naik tangga, kita orang pun tunggu lah dekat bahagian KTM yang ada dekat situ lah, dekat platform dia tu. Tengah-tengah tunggu dia dekat platform, ada seorang berada dia berdiri kat depan. Lepas aku cakap dengan akak kau ni, yang tadi sebenarnya kenapa? Tadi budak tu kan dia jalan, dia lari kat tangga tu. Okey, kenapa? Dekat bawah tu nampak budak tu dia lambai-lambai macam ni. Awak ni biar betul ni. Ya, sumpah saya tak tipu. Yang sebelah awak tadi pun saya nampak. Sumpah saya tak tipu. Lepas tu akak kau pegang lutut abang. Kenapa? Akak kau tunjuk dekat lelaki yang depan tu. Lelaki tu tengah pegang sebungkus kacang dekat tangan kanan dia. Kacang yang exactly sama yang budak first tadi nak jual. Dia beli tempat lain kot. Kita cakap macam tu lah. Jom. Akak cakap macam tu. Kita pun bangun. KTM kita orang pun sampai. Masuklah kita orang ke dalam gerabak tu. Masuk gerabak, pintu tutup, duduk. And bila duduk tu, waktu ni akak kau tiba-tiba pegang dekat bahagian seluar, dekat lutut ni kuat gila. Kenapa yang? Muka dia cuak gila dan dia tunjuk. And bila dia tunjuk, aku pun automatik lah tengok ke cermin luar tu. Ya Allah, yang ini aku tak tahulah macam mana. Tapi dekat depan cermin tu ada seorang budak kecil, seorang mak besar, tinggi pada dia, macam ni. Lambai ke arah dalam. Ya Allah. Aku terus pegang tangan akak kau, bisik dia, istighfar. Padahal abang sendiri dah mengemang dah, adik. Dah mengemang. Istighfar. Istighfar banyak kali. Sampailah kita orang sampai ke stesen kita orang, dan kita orang pun turun sama-sama. Akak kau menangis ni. Tak tahu kenapa. And duduk minum air, tanya dia, kenapa ni? Kenapa jadi macam ni? Kenapa sedih sangat ni? Tak tahu. Tapi kenapa kita tinggalkan dia? Tinggalkan apa? Tak ada. Tak boleh tinggalkan dia. Kesian dia dekat situ. Tak boleh. No sayang. No. Tak ada. Tak ada siapa-siapa. Kita tak tinggal siapa-siapa. Tak boleh. Kalau itu anak kita macam mana? Kita takkan nak tinggal macam tu. Tak. Shh. Aku dalam hati dah macam, ini dah lain macam ini barang. Aku terus call member aku waktu tu. Dan aku macam,
minta tolong untuk datang untuk tengok. Bila member aku datang waktu tu, kita bawa dia dekat satu kawasan untuk berubat. Menangis-nangis dia. Menangis-nangis akak kau. Menangis-nangis macam mak yang tinggalkan anak. Maksudnya, macam umpama, tak tahu macam mana nak cakap, nak bayangkan. Tapi, dia macam kita ni mak bapak yang masuk dekat dalam train, tapi macam sengaja-sengaja je tinggal anak kat luar. Macam tu lah. Dia punya menangis. And proses tu lama gila untuk keluarkan. And ustaz tu pun tak bagi tahu macam kenapa punca dia, tapi just dia bagi tahu akak kau dia lemah semangat. And aku cerita semua benda dekat ustaz tu. Ustaz tu kata mungkin dia ada dua kat sini. Antara maknya yang memang cari anak dekat situ, atau memang anaknya yang cari mak dekat situ. So wallahu alam. Dan aku pun tanya, pasal yang aku nampak ni betul ke? Ada yang betul, ada yang tak. Kau kena percaya yang dalam bumi kita ni, berapa peratus tu manusia, berapa peratus tu benda-benda gaib. Apa benda pula ni kan? Waktu tu kita rock kapak kan, kita tak layan lah benda-benda macam ni kan. Bawa kat logau balik rumah parents dia, apa semua, dan cerita kat parents dia. Alhamdulillah parents dia faham. Esok je aku pergi balik tau, dekat area yang aku nampak budak kecil yang lambai-lambai ke bawah tu. Dan bila aku turun dekat bawah tu, ya Allah, susahlah aku nak gambarkan. Suasana dia gelap, sunyi dan sangat-sangat meremang bila sampai kat bawah tu. Tahu tak, kawasan yang kosong, kalau kau keluarkan suara ataupun kau jerit, dia akan ada echo betul. Bila kau dia akan tapi dekat bawah tu tak ada. Orang yang mana mungkin tengok cerita ni atau tengok apa ni, video ni, mungkin kau tahu kat mana. Kau cuba turun kat tingkat bawah tu, kau try jerit, no echo. Tempat tu umpama padat, dan aku boleh rasa kehadiran entiti-entiti yang sangat ramai kat situ. Wish, bila naik balik waktu tu, badan ni punya bulu roma semua memang naik. Dan aku boleh katalah, aku boleh lock lah, kawasan tu sampai sekarang ada lagi. Mungkin dah dinaik taraf, tak macam dulu. Tapi kalau kau nak turun ke bawah tu, mungkin kau akan rasa lah. Dan mungkin dah orang-orang yang mana terlalu gunakan KTM ni, KTM yang ada ni, mungkin korang dah tahu dan korang dah biasa dah dengan gangguan-gangguan budak-budak kacang ni, ataupun dia menyerupai benda lain. Boleh jadi macam tu. Tapi yang dekat bawah tu, pergilah try. Pergi kat KTM bahagian bawah, try jerit. Tengok dia bagi balik tak. Kalau tak bagi balik, tu lah tempat dia. So itulah dia guys, perkongsian kita pada hari ni daripada abang kita ni. Alright, korang-korang yang pengguna Tega KTM ataupun pengguna-pengguna yang suka melalui KTM, menggunakan khidmat KTM untuk ke sana dan ke sini. Dan ada juga berlaku beberapa kemalangan melibatkan KTM. And yeah guys, sebelum kita habis ni pun Acap terlanjur dah sebut tentang kemalangan. Might be it's okay for me untuk minta seluruh rakyat Malaysia, semua penonton Ashraf Channel untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada anggota-anggota IFRU kita yang telah pun kembali ke rahmatullah minggu lepas akibat kemalangan jalan raya. And semoga roh-roh mereka yang telah pun berkhidmat kepada negara kita ditempatkan di tempat yang elok, tempat yang orang-orang beriman, dan diterima segala amalnya ketika di dunia, dan mudah perjalanannya di akhirat. So sebelum kita habis video ni, why not guys, kita tafakur sikit dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. So saya boleh cakap minggu lepas, minggu Malaysia berduka lah kan. Awal-awal kita bahasa hari ibu tu ada kejadian tentang ibu gajah dengan anak dia. And lepas tu itulah pemanggilan beberapa orang anggota FRU kita. And ya guys, kepada korang yang mana orang kata apa, sentiasalah menggunakan tak kisahlah public transport ke transport sendiri, sentiasa hati-hati dalam perjalanan. Dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you guys. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye. Ni jangan lupa tu kita angkat sekali lagi. Okay, kita buat sale 10 hari 10 day sale. Link dekat pin komen. Let's do this.